Tidak cukup menembak pesawat terakhir Yaman yang sepatutnya membawa 800 jemaah haji semalam. Hari ini, tentera Israel dengan lagak samsingnya merempuh sebuah kenderaan yang membawa jemaah haji Palestin di Jenin awal pagi tadi. Berdasarkan rakaman video yang tular di laman X, kenderaan tentera Israel dilihat merempuh bas mini jemaah haji yang dalam perjalanan ke Arab Saudi menerusi Jordan. Bukan sekadar menggunakan kereta tentera, rejim itu turut melanggar bas mini itu dengan kenderaan berperisai sehingga menyebabkan bas tersebut kemik di bahagian belakang. Jemaah yang menaiki bas tersebut dilihat panik selepas menyaksikan insiden terbabit. Bagaimanapun tiada kematian atau kecederaan dilaporkan. Bas berkenaan membawa sebahagian daripada 1,000 jemaah haji Palestin yang ditaja oleh Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz As Saud.